Takkan ku lupa, hanya engkau yang aku mahu. Sudah tentu kisah cintaku bersamamu tidak sempurna. Baba dekat mana? Sihat Alhamdulillah. Baba kat rumah ni. Kamu macam mana? Okey. Maaflah kalau Baba mengganggu Tak ada. Mana ada Baba ganggu. Cuma Is nak pergi attend meeting tu je. Kenapa ni Baba kau? Tak adalah, saja nak tanya pasal Fira tu. Sejak dia kerja, langsung dia tak kontak Baba dengan Umi. Dia sibuk sangat ke? Oh, iya ke? Tak ada call. Tak tahu pula Is dia ada call ke tak. Is ingat dia memang selalu call Baba. Baba bukan apa dengan Umi. Sebenarnya Baba risau takut Fira sakit ke, apa-apa terjadi kat dia ke. Sebab dia kalau sakit susah nak bagi tahu. Tapi kalau dia sibuk tak apalah. Is, hujung minggu ni Baba dengan Umi tak ada kursus haji. Nanti datang makan tengah hari Yelah. InsyaAllah nanti Is beritahu dengan Fira ya. Ya Is. Jaga dia baik-baik. Okey, Ba. Assalamualaikum. Fira dengan Deniz ni memang sepupu. Tapi mereka tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin? Ni Baba nak cerita sikit ni. Ayah Deniz ni memang Baba punya abang. Selepas mak dia melahirkan dia, mak dia pun meninggal. Sebab itulah dia menumpang susu dengan Umi dekat setahun juga. Sampai duduk dengan kami. Kiranya diorang ni macam adik-beradik lah. Satu susuan memang tak boleh kahwin. Relax je lah sebab perkara biasa dia merajuk ni. Lelaki zaman sekarang ni lagi kuat merajuk tau daripada perempuan kalau you nak tahu. Kenapa dia merajuk dengan you ke apa? Dah bagi tahu satu nak. Kau dengar sini Walaupun Zalif tak ada dah, kau masih tak ada ruang dalam hidup aku tau. Okay? So stop dreaming. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak siapa ni? Siapa? Ya Allah. Mak Haji. Oi. Lama tak jumpa. Cantik. Akan aku doakan dirimu terbahagia. Fira gemuk Mak Haji. Ponggah.